Hai, Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari ni kita tengok Pak Cak pula makan gapo. Makanan kegemaran dia. Makanan kegemaran dia ni ada yang serupa makanan orang utara. Jom kita tengok. Okey. Pak Cak makan apa tu? Ni pulut apa? Pulut nyok. Pulut nyok beli dekat pasar borong Kuala Besut. Kita orang Kedah ni Sukalah. Pagi-pagi ni RM2. RM2 banyak ni. Pulut nyok ni. Sedap ah. Banyak ah RM2 ah. Oh, banyak ah. Banyak RM2 pulut nyok ni. Ikan apa ni? Ikan masin. Ni nyok fresh eh. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Pak Cak ambil sambal nasi lemak. Itu yang ni sampai apa? Sampai ikan bilis. Ikan bilis ni balance yang makan nasi lemak lah. Simpan dalam peti air. Sedap kan? Sebab dia punya orang Kelantan, dia punya apa? Orang sini orang Kelantan pula, orang Besut ni dia punya pulut ni bukan pulut. Nyok dia bergula. Manis, nyok dia manis. Bergula. Jadi Pak Cak ni manis-manis ni kurang sikit, jadi kena makan dengan sambal bilis sedap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya pulut nyok ni. Sedap lah. Mai makan semua. RM2 pulut nyok ni. RM2 je. RM2 je. Banyak ah. Banyak ikan apa? Ikan sekerat. Ikan sekat ini bukan ikan masin ni. Bukan ikan masin. Bukan ikan masin ni. Ikan selayang rebus goreng. Ikan goreng ni. Ikan goreng. Ikan selayang rebus goreng. Bukan ikan masin. Yang beli dekat rumah ikan masin. Yang beli dekat rumah ikan masin ni ikan goreng. Rasa tengok. Rasa pulut dia tengok. Lah, rasa pulut. Rasa dia nyok dia tengok. Nyok ya. Manis tak? Manis. Lepas tu makan ikan goreng manis ha. Ya. Kena telan ya. Orang sini ni makan manis-manis, orang pun manis yang jual pun. Kena belajar lah makan. Bukan ni. Ingat kau ikan masin, rupanya ikan. Ikan rebus masin. Ikan rebus tu dia letak garam. Asam keping. Lepas tu letak sambal kelapa manis. Ada garam, ada gula. Lepas tu lah. Tapi bukan orang kata garam sikit je, gula banyak. Orang sini makan manis lah. Tapi sedap lah untuk ni selera orang sini kan. Tapi sedap lah makan dengan sambal sedap. Pak Cak ni tak boleh nak kena makan dengan sambal ke. Sedap. Sambal sedap lah. Sedap. Makan. Okey. Kita makan makanan lain pula, okey? Bye. Bye.